Okay, saya nak share satu benda yang mungkin terbalik daripada semua sifu yang you pernah dengar. Dan saya dapati ini paling praktikal dan work pada saya. Di mana saya be able untuk trading secara less time, okay, kurang masa, less effort, kurang usaha sangat, dan saya bisa buat profit berkali-kali ganda, exponential growth. Okay, dia punya konsep yang dinamakan sebagai asas dia reward risk ratio. Okay, saya ulang balik, reward risk ratio, RRE. Biasa orang sebut ialah risk reward ratio. Ya, you tak salah dengar. Ini dia panggil lah reward risk ratio. So apa yang dimaksudkan sebagai reward risk ratio? Macam ni kunci dia. Dia ada dua key point utama yang saya nak share pada you. Nombor satu, iaitu you kena faham di mana satu profit dia akan expose kepada 3 kali loss. Saya ulang balik, satu profit akan expose kepada 3 kali loss. Maksudnya kalau you dapat 10%, you high chances ialah bila you cut loss 30%. Bila you dapat 5%, high chances you cut loss ialah iaitu 15%. Okay, bergantung kepada berapa yang you dapat. Jadi orang yang dapat 20-30%, absolutely cut loss dia akan slightly besar, 50%, 60% ataupun mungkin 90%. Jadi sebab tu saya tak pakai konsep high risk. Okay, high risk dapat persen besar. Saya tak fokus itu. Okay. Yang kedua, konsep utama ialah kita mesti target ialah minimum percentage, bukan highest percentage. Konsep dia fokus kepada minimum percentage, bukannya iaitu higher percentage. Kenapa? Sebagai contoh, kalau you target pada tier 1, sebab siapa yang follow saya, mazhab saya, Jeruk Azrul, Road to FTT, kita akan fokuskan kepada maximum tier 3 je, 5 ke 10%. Tier 2 iaitu kita akan dapat monthly basis 3-7%, ataupun tier 1 ialah 1 ke 3%. Range tu je. Dan kalau you betul-betul nak betul-betul go for it, jangan fokus kepada ialah percentage tinggi. Cukup sekadar ialah 1-3% tier 1 dah win. Pasal apa? Bila you ada ability untuk dapat 1-3%, dan bila you kena loss sekalipun, untuk dapat balik 1-3% tu sangat-sangat mudah. Okay, sangat-sangat mudah. Jadi benda tu akan create more sustain, more security dari segi you punya trading. Dan termasuk juga iaitu bila orang tanya, so bila nak kaya? Konsep kekayaan yang saya bina bukan daripada ialah higher percentage dekat kita punya trading game plan. Apa maksud trading game plan? Maksudnya akaun depan. Akaun yang kita fokuskan sebagai manager kita. Okay, akaun yang sebagai master kita. Saya totally ialah saya tak fokuskan kepada ialah higher percentage. Kenapa? Pasalnya ialah saya jaga reward risk ratio tadi. Ni mungkin you tak pernah dengar mana-mana lah. Ataupun mungkin you tak pernah nampak mana-mana sebab dia purely daripada saya punya experience. Tapi apa saya nak kongsi pada you ialah benda ni sangat membantu kalau you faham apa saya sampaikan. Dia sangat-sangat workable. Jadi, macam mana nak kaya? Game dia ialah scaling, bukan trading. Okay, game dia ialah scaling, bukan trading. So, bila you scale, benda ni akan dapat berkali ganda. Okay, contohnya ialah 3% daripada $10,000. Besar. Itu besar. Tapi coach, saya masalah modal sebab tu saya trading. Itu cerita dia. Game plan dia ialah kena bina modal. Dan sekarang ni, modal bukan susah. Cuba you imagine ialah you dah konsisten selama setahun, ada portfolio dekat MyFactbook. Sebab tu you kena ada MyFactbook at least selain tempat-tempat lain. Di mana ialah portfolio you ialah, cuba you bayangkanlah you berjaya dapat iaitu 3 ke 5% secara konsisten setahun. Ada tak orang akan invest pada you, you ambil profit sikit? Absolutely. Sebab compare dan conventional punya business ialah 5%, 6%. Kalau tengok KWSP dengan DSB, saya rasa ini terlalu banyak dah. Okay, sebab you dapatlah 5%, 6%, 7% per month rather than ialah per year. Jadi the whole idea dia ialah, game plan dia ialah kalau you be able untuk dapat consistent secara monthly yang sepatutnya orang dapat per year, you dah accelerate banyak kali dah sebenarnya dari segi you punya income. So you kena faham dari segi konteks. So you dah macam dah fast track pun sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kan ada satu saya nak habiskan dengan satu pepatah ketika Jeff Bezos founder apa itu untuk Amazon, dia ada wawancara dengan satu tak silap saya Warren Buffett juga rasanya. Warren Buffett dia tanya, Warren, kalau dah betul sistem kau ni, cara kau trading ni, cara kau invest ni begitu mudah seperti yang kau cakapkan, kenapa ramai orang tak buat? Dan Warren Buffett cakap apa? Warren Buffett kata ialah sebab ramai orang, iaitu tak ramai orang nak lambat kaya. Point dia tak ramai orang nak lambat kaya. So itu yang sebenarnya challenge besar kepada trading, bukan semata-mata iaitu you daripada zero ataupun tak tahu apa, tapi semata-mata ialah untuk faham semua konsep yang relevan dan juga semua cara yang
you boleh buat dan sebagainya. So ini yang sebenarnya membantu dari segi iaitu trading, dan juga bantu dari segi ialah untuk you grow dari segi jangka masa panjang. Alright, so hopefully you dapat tangkap ni, dan kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. All the best semua dan selamat trading.